Okay guys, hari ni aku berdua dengan Cikgu Offroad. Cikgu Joy dan Cikgu Zainuri, dia tunggu dekat sungai sebab motor Cikgu Offroad tadi pancit saya belakang. Aku tak pasti suara ni dengar ke tak sebab angin kuat. Bila jalan dekat jalan tar ni, kita orang bawa laju sikit lah. Aku buat video ni sebab ada yang minta buat video daripada Transit ke SK Badak. Tapi memang aku tak boleh nak buat terus lah, sebab bateri aku tak beli lagi bateri extra. Tengok nanti macam mana lepas cuti sekolah nanti. Cuaca agak menarik hari ni mendung je. Cuma aku harap tak hujan lah. Tengah jalan nanti tak hujan. Untuk kali ni video aku akan ambil sikit-sikit lah, sikit-sikit macam simpang ke SK Badak, macam tu lah. Kemudian permulaan jalan ladang, macam tu lah. Nanti korang tengok lah video aku macam mana. Okay. Sekejap lagi kami akan sampai. Selalunya kami akan beli barang-barang makanan dekat sini lah. Kalau korang boleh nampak lah kat sini lah ya. Anjing. Sampai sini korang kena ambil belah kiri kalau terus pergi ke SK Kuala Betis kita akan ambil belah kiri ni lah ke SK Badak. Sebelum ni aku dah ambil dah video macam ni untuk TikTok tapi suara memang tak jelas lah, tak jelas. Sebab angin kuat sangat sebab kami bawa motor laju sangat kat sini bukan laju sangat lah, laju sikit daripada biasa. Cuaca elok mendung elok, harap-harap tak hujan kat depan tu. Tapi kalau hujan banyak kita lah, banyak kita. Ni dah dia jalan tar yang terakhir jadi inilah permulaan jalan ladang, bermulanya off-road. Semalam katanya hujan Jadi jalan ladang ni tak adalah berdebu
Jadi aku boleh bawa motor rapat dengan cikgu Ben Kalau berdebu memang aku kena duduk kena duduk jauh lah Kalau tak memang tak boleh nak bercakap. Debu masuk mulut nanti, masuk mata, pedih. Jadi jalan ladang ni pun jalan ladang ni aku tak ambil banyak sebab aku merasakan macam ada permainan nanti. Macam tu. Tapi dah tahulah insting aku ni insting aku ni betul tak betul, sixth sense aku ni betul tak betul. Macam tu lah dia kurang. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak. Tapi sebenarnya bahaya juga duduk rapat dengan cikgu Ben bila dekat jalan ladang ni Sebab itu kamera dia kena batu Nasib baik dia pakai screen protector. Kalau tak modal lagi nak repair kan. Masa tu dia follow Nickel Joy dengan KLF Nickel Joy tu. Tiba-tiba batu tu pelanting kena kamera dia. Retak retak. Aku tak pasti dia dah tukar belum tempered glass tu. Sebab saya tak sempat. Aku ambil sikit lagi video. Lepas tu kita sambung nanti dekat-dekat nak sampai Sungai Buloh nanti Jalan ladang ini best sikit sebab tak ada debu. Jalan pun agak mampat Aku ingat nak ambil video sampai dekat-dekat nak sampai Sungai Buloh baru aku nak record balik Tapi aku rasa aku nak buat satu video daripada Traffic ke Sungai Buloh lah, macam tu. Sikit-sikit lebih kurang dalam 20 minit macam tu lah. Jadi korang layan je lah jalan ni Okay, kalau korang nak tahu kalau korang nak tahu Nickel Joy dia dah beli dah kamera macam aku dengan cikgu Ben pakai. Tapi sekarang dia buat video untuk TikTok Mungkin tak lama lagi dia akan buat video untuk YouTube lah. Mungkin aku rasa selepas kami dapat pindah, aku rasa dia akan buat lah untuk YouTube. Tapi tak tahulah, mungkin awal lagi ke macam mana, nanti korang tengok lah. Okay, kalau korang nak follow Nickel Joy, korang boleh search TikTok TikTok dia NIKOJOI Nickel Joy. Aku suruh dia buat NIKOJOY.
Pula dia buat air pula. Dia tak suka buat air. Okay. Dah ada banyak jugalah video yang dia upload dekat TikTok dia ya. Cuma buat masa sekarang dia video dia dengan lagu ya. Dia tak buat lagi video yang berborak atas motor macam aku dengan cikgu Ben ya. Belum lagi. Ada debu kan. Aku stop dulu video. Lepas helak ni aku sambung balik aku sambung balik. Dah lepas dah 2 biji helak tadi. 2 biji 4x4. Kita orang kat sini semua 4x4 kita orang panggil helak. Jadi korang jangan pelik lah kalau aku sebut helak semua ya. Sini kena duduk jauh sikit sebab sini batu dekat batu tak padat nanti takut terpelanting batu daripada tayar bank tu. Ini kawasan apa kata pengumpulan sawit sini. Sini tempat pengumpulan sawit kat sini. Kalau korang boleh tengok kat sini Nanti sampai Sungai Buloh nanti kalau dia orang ada lagi nanti kita orang akan bergerak berempat lah. Oh longkang. Jadi untuk korang yang nak masuk kat sini daripada last jalan tar tadi, korang straight je. Nanti aku buat video tempat yang ada simpang nanti. Nanti aku bagi tahu lah simpang mana yang korang kena ambil
Jadi bila korang nampak ya, perkampungan ni, perkampungan Las dekat ladang. Besar juga kampung ni. Nanti depan ni dia akan ada simpang lah. Ada simpang. Simpang belah kiri ya. Tapi kau jangan ikut situ ya. Kau kena pergi terus je. Ni simpang belah kiri ni, kita pergi terus. Bila sampai sini dah tak lama dah. Dah sampai dekat Sungai Buloh ya. Rasa lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah. Jadi video aku kali ni kira macam aku jadi tour guide korang lah, sampai ke Sungai Buloh. Lepas tu barulah kita borak benda lain lah. Okay, korang terus je lagi terus je. Ni jalan mendaki mendaki dari bukit. Ini kalau pelet sedap kali ni. Memang best gila jalan ni. Siap boleh layan corner lagi kat sini ni. Okay, bila sampai sini korang pergi terus juga ya. Jangan ambil kanan ni ya. Kanan ni aku tak tahu pergi mana. Okay, bila sampai sini, yang ni korang jangan pergi straight ya. Korang masuk kanan. Straight ni pergi ke Hau ya. Masuk ke sini. Okay, dah sampai sini lebih kurang dalam 7 minit lagi dah. 7 minit lebih kurang macam tu lah. Akan sampai dekat Sungai Buloh lah. Senang je nak ke SK Bala ni. Sebab tak banyak simpang ya. Banyak pergi terus je, pergi terus je, pergi terus je macam tu. Orang kata tak sesat lah. Tapi kalau sesat tu rezeki korang lah. Rezeki korang. Korang sampai bukit ni, korang kena hati-hati sikit lah.
Ini memang bukit berbatu yang tak, yang apa, yang berselerak macam ni. Agak bahaya. Pandai-pandai lah korang kontrol kat sini ya. Nanti depan sikit akan ada satu lagi simpang. Kita akan masuk belah kiri ya. Kalau air besar, baru kita pergi terus. Macam tu. Aku rasa air tak besar ni, tapi tak tahulah macam mana. Okey. Okay, kita dah sampai lah simpang ni. Ambil kiri ya. Ambil kiri. Jangan pergi terus. Okay, 1 ke 2 minit lagi kita akan sampai lah dekat Sungai Buloh. Rehat sekejap kat situ. Lepas tu kita orang akan sambung balik lah perjalanan. Aku rasa Cikgu Ben tak buat video jalan ladang rasanya. Dia simpan bateri dia untuk buat ni video kat dalam hutan nanti. Dia macam dah dapat firasat dia tu. Banyak mainan perlukan banyak bateri lah. Itu record. Banyak drama mungkin lah. Nanti lepas Sungai Buloh nanti aku cerita sikit lah pasal motor Avita ni. Sebab ramai lagi yang bertanya ya, tentang motor ni. Padahal version yang terbaru dah keluar dah pun. Okay, dah sampai ABI. Dah sampai ABI.